Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita nak mencuba Indomie. Ada yang request tu kat bawah, cuba Indomie. Okey, saya cuba Indomie. Setahu saya lah kan, Indomie ni ada ada banyak lagi perisa. Bukan 3 je, ada banyak lagi perisa. Tapi yang ni saya cuma beli 3 lah. Mi goreng biasa, cili hijau dengan chicken curry. Kita masaklah dulu Indomie ni. Okey korang, ketiga-tiga mi kita dah masak. Mula-mula saya nak pilih yang berkuah dulu, iaitu yang chicken curry. Ada kuah dia. Okey, mi ni kita ketepikan dulu. Ambilkan. Satu lagi kita kedepankan. Okey. Kita cuba rasa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Panas sikit. Sedap. Sedap. Pada pandangan saya, Indomie chicken curry ni dia lebih boleh tahan lah. Okey, kita makan sikit dulu, lepas tu kita beralih ke mi yang seterusnya. Okey, saya akan pilih mi goreng cili hijau pula. Ini yang cili hijau punya. Nampak tu hijau-hijau sikit. Okey. Uish. Yang ni special sikit. Korang boleh tengok kat situ. Halal Indonesia. Okey, tak apa lama-lama lagi. Kita suap sikit. Keras-keras sikit. Sedap. Okey korang, saya nak cakap sikit. Bagi saya tau, minyak dia terlebih sedikit lah. Pedas dia tak berapa pedas bagi saya, sebab saya tahan pedas sikit. Kalau korang boleh rasa dia macam mana. Okey, tanpa lama-lama lagi, jom kita suap lagi. Okey, kita pergi yang seterusnya, iaitu mi goreng biasalah, yang biasa punya. Sekejap, saya ambil dulu. Kita alihkan dulu. Okey, kita kacau-kacau sikit, dia macam keras-keras. Okey, kita dah selesai kacau. Tanpa lama-lama lagi, jom kita rasa sikit. Sedap.
Saya rasa dalam resepi dia ni ya, macam ada bawang-bawang goreng sikit. Satu lagi ada kicap. Sebab tu membuatkan dia sedap. Okay. Makan lagi sikit. Saya nak cakap kat korang, kalau ada Indomie yang lain lagi, korang boleh komen kat bawah tau. Rasa sedap pula makan Indomie ni. Okey, ini penutupan Rasa Indomie ni sedap, tapi cuma perisa dia berlainan. Ini yang biasa, ini yang cili hijau. Macam tu. Dia berlainan. Saya akan menilaikan, bagi saya tak tahulah bagi korang nilai yang mana kan. Okey. Kejap. Yang pertama ni, saya bagi nilai 10/10. Yang ni 9/10. Yang ni pula 8/10. Masing-masing sedap lah juga kan. Daripada bawah 5 kan. Okey, sampai di sini dulu untuk video kita untuk kali ini. Dan jangan lupa like, share dan subscribe. Serta tekan butang loceng. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.